selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Hai orang India, berbudi bahasa, lembut langkah tarian indah. Anak-anak orang Cina, hai akan tarian naga. Hai Melayu pula macam-macam budaya. Orang Iban dan Kadazan semua gagah perkasa. Kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama tawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang membezakan kita. Selamanya Malaysia. Kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Berdiri megah, selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Hai orang India, berbudi bahasa, lembut langkah tarian indah. Anak-anak orang Cina, hai akan tarian naga. Hai Melayu pula macam-macam budaya. Orang Iban dan Kadazan semua gagah perkasa. Kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita sejiwa.
Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, dan bersama tawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang membezakan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Intan, Kadasan, kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis mengumumkan ketibaan yang berusaha Puan Nurmalia binti Ibrahim, Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategi Jabatan Perdana Menteri, diiringi Difdi Kehormat masuk ke dalam Dewan. Kita semua sama Malaysia. Berdiri megah, selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Hadirin dimohon untuk terus kekal berdiri bagi nyanyian lagu negaraku dan lagu Sentiasa Bersedia. Marilah kita semua berganding bahu mengeming tenaga, berbakti dalam pertahanan awam untuk bangsa kita. Padukan jiwa dan raga, sedia berkorban apa saja, memberi dengan ikhlas hikmat mulia negara tercinta. Malaysia, bumi yang bertuah, kami sungguh bangga menjadi warga setia. Penuh azam dan tekad bersama, berkhidmat untuk keselamatan rakyatnya. Sentiasa bersedia menjunjung wawasan semua ke arah hidup aman dan sentosa Malaysia Jaya. Yang berusaha puan serta para hadirin dipersilakan duduk. Cantik indah bunga dahlia dipetik raja dari Kuala. Iringan bismillah, kalimah mulia, tanda acara sudah bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Nurmalia binti Ibrahim, Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
Jabatan Perdana Menteri, Yang Amat Setia Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Muhammad Abidin bin Abdul Rahman, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Yang Amat Setia Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Yang Amat Setia Pesuruhjaya Pertahanan Awam Ghazali bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Wan Muzaffar Shah bin Wan Munsif, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Pengarah Bahagian Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Pengarah Negeri Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Komandan Institusi Latihan Pertahanan Awam, para peserta pertandingan Anugerah Inovasi dan pertandingan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Majlis dengan penuh sukacita mengalu-alukan kedatangan yang berusaha Puan Normalia binti Ibrahim dan para hadirin di atas kesudian meluangkan masa untuk sama-sama memeriahkan ke Majlis Penutupan Anugerah Inovasi Pertahanan Awam tahun 2026 dengan tema Inovasi Teras Kesiapsiagaan Nasional. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama-sama menyaksikan penyampaian satu-satunya program yang mengiktirafkan hasil penciptaan, inovasi dan kreativiti dalam kalangan warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, iaitu Anugerah Inovasi Pertahanan Awam AIPA pada tahun ini. Untuk makluman yang berusaha puan serta hadirin sekalian, penganjuran AIPA kali ini telah dilaksanakan pada 3 hingga 4 Ogos 2026, yang mana para peserta telah bersaing untuk memenangi anugerah bagi 2 kategori yang dipertandingkan, iaitu pertandingan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK dan pertandingan inovasi. Untuk penyertaan keseluruhan adalah 27 kumpulan. Bagi pertandingan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK adalah 8 penyertaan dan pertandingan inovasi sebanyak 19 penyertaan. Penyertaan pada tahun ini amat membanggakan kerana majoriti semua negeri mengambil bahagian. Majlis pada hari ini juga merupakan kemuncak kepada usaha dan komitmen warga APM dalam membudayakan inovasi, kreativiti serta penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan dan memberi manfaat kepada organisasi. Yang berusaha puan serta hadirin yang dikasihi, bagi memohon rahmat dan keberkatan majlis, dijemput Lieutenant Bersekutu Pertahanan Awam Misli bin Samais untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Karim, kami memanjatkan rasa kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk menghadirkan diri di Majlis Penutupan Anugerah Inovasi Pertahanan Awam AIPA tahun 2026 pada hari ini. Kau limpahkanlah rahmat, keberkatan dan keredaanmu ke atas majlis ini, serta jadikanlah setiap pengisian dan usaha yang dilaksanakan sebagai amal soleh yang terima di sisimu. Ya Allah, bagimu segala puji dan puja. Kami merafakkan kesyukuran kerana dengan izinmu seluruh perjalanan program ini dapat disempurnakan dengan jayanya. Semoga segala idea, inovasi, kreativiti dan hasil usaha yang telah dipersembahkan menjadi pemangkin kepada peningkatan mutu penyampaian perkhidmatan, memperkukuhkan siapsiagaan organisasi serta memberi manfaat yang berpanjangan kepada rakyat, agama dan negara. Ya Munzilar Rahmah, Ya Waya Fatikal Barakah, kurniakanlah pada seluruh warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia kekuatan iman, keteguhan jiwa,
kesihatan yang baik, kebijaksanaan dalam membuat keputusan, serta keikhlasan dalam melaksanakan amanah. Jadikanlah kami insan yang sentiasa berdisiplin, berintegriti, profesional, inovatif dan bersemangat tinggi dalam memberikan khidmat terbaik kepada masyarakat. Ya Allah, Ya Qadi Al-Hajaz, peliharakanlah negara Malaysia daripada segala bencana dan perpecahan. Kurniakanlah keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran yang berpanjangan, serta berilah petunjuk kepada para pemimpin kami agar terus memimpin dengan adil, amanah dan bijaksana. Ya Allah, Ya Munzilal Kitab, jadikanlah majlis penutup ini sebagai penanda kepada permulaan usaha yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Satukanlah hati-hati kami dalam semangat ukhuwah, kerjasama dan dedikasi demi memertabatkan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia sebagai organisasi yang sentiasa unggul, berdaya saing dan dihormati. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Yang Berusaha Puan serta hadirin sekalian, sebagai simbolik kepada sambutan Anugerah Inovasi Pertahanan Awam AIPA pada tahun ini, marilah sama-sama kita berikan perhatian kepada tayangan montaj yang telah disediakan di layar. Sama-sama kita saksikan. Terima kasih diucapkan di atas tayangan video montaj sebentar tadi yang disediakan oleh Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi. Yang Berusaha Puan serta para hadirin sekalian, sebagai pembuka tirai ucapan kita pada hari ini, majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Amat Setia Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Muhammad Abidin bin Abdul Rahman, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan majlis. Yang Amat Setia Tuan, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis yang berusaha, pegawai bersekutu Puan Normalia binti Ibrahim, Setiausaha bahagian dasar dan perancangan strategik Jabatan Perdana Menteri, Yang Amat Setia Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Yang Amat Setia Pesuruhjaya Pertahanan Awam Ghazali bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Wan Muzaffar Shah bin Wan Munsif, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Pengarah Bahagian Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Pengarah Pertahanan Awam Negeri, Komandan Institut Latihan Pertahanan Awam, para peserta Anugerah Inovasi Pertahanan Awam AIPA tahun 2026, serta tuan-tuan dan puan-puan warga APM yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia darinya. Hari ini kita masih dibenarkan untuk bernyawa dan diberikan rezeki untuk berkumpul di Dewan yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ahli keluarga baginda kita panjatkan kehadirat ilahi. Kerana atas usaha juang baginda kita dapat menikmati kemuliaan dan keindahan agama Islam pada hari ini. Bunga mawar harum baunya mekar berseri di tepi muara. Kehadiran puan besar maknanya menyeri majlis penutup acara. Jarang saya berpantun. Sebelum saya meneruskan ucapan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Normalia binti Ibrahim, Setiausaha bahagian dasar dan perancangan strategik Jabatan Perdana Menteri yang sudi hadir ke Ibu Pejabat APM untuk merasmikan Majlis Penutupan Anugerah Inovasi Pertahanan Awam AIPA bagi tahun 2026. Yang Amat Setia, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Dalam melaksanakan fungsi APM untuk memastikan keselamatan nyawa dan harta benda, sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Sudah tentu, kita tidak dapat menafikan bahawa aset-aset operasi seperti kenderaan darat dan air, peralatan menyelamat dan kelengkapan anggota, APM memainkan peranan yang sangat penting dan menjadi tulang belakang yang sentiasa menyokong kualiti perkhidmatan yang diberikan. Setakat hari ini, APM secara keseluruhannya memiliki 1,268 buah kenderaan darat yang antaranya terdiri daripada kenderaan pacuan 4 roda, SUV, MPV, bas dan lori. Selain itu, APM juga memiliki sebanyak 1,006 buah kenderaan air yang antaranya terdiri daripada bot fiberglass, bot rigid, sea leg dan jet ski. Jika ditanya tentang keperluan sebenar, adakah jumlah aset-aset ini mencukupi? Saya yakin ramai yang boleh jangka bahawa aset-aset di APM ini masih belum berada di tahap yang optimum. Dalam hal ini, pengurusan tertinggi APM dan pegawai-pegawai di Ibu Pejabat sentiasa berusaha untuk mendapatkan peruntukan bagi menambah baik aset-aset pengoperasian, sama ada melalui peruntukan belanja mengurus ataupun peruntukan belanja pembangunan, agar kebajikan anggota dan perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat di lapangan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan berkualiti. Namun urusan-urusan ini pasti memerlukan masa dan kadang-kala tidak dapat disempurnakan dalam jangka masa yang pendek. Di sinilah datangnya inovasi sebagai salah satu alternatif untuk membantu jabatan menyelesaikan isu kekurangan aset, terutamanya dalam pengoperasian di lapangan. Kekurangan yang kita alami tidak seharusnya menjadi alasan untuk kita memperlahankan momentum, namun harus dijadikan pemangkin yang kuat untuk membangkitkan kreativiti masing-masing di lapangan. Kadang-kala apabila sumber daya di jabatan mencukupi atau berlebihan, contohnya kita ada peruntukan yang besar, kenderaan baru yang banyak, kita akan cenderung untuk bergantung kepada penyelesaian atau standard operasi yang biasa.
Namun, apabila dalam situasi terdesak seperti aset-aset tiba-tiba rosak di tengah kawasan banjir, pemikiran kita akan dipaksa keluar daripada zon selesa. Keadaan ini mencetuskan pemikiran lateral di mana kita mula melihat objek biasa di sekeliling dengan fungsi yang baru atau mengubah suai alatan sedia ada menjadi alat pelbagai fungsi. Hari ini hadirat yang saya hormati sekalian, Jack Ma, seorang usahawan dan pengasas Alibaba Group, pernah berkata bahawa inovasi membawa kepada kemakmuran dan kemakmuran membawa kepada keamanan. Begitulah peri pentingnya peranan inovasi kepada kemajuan sesebuah negara. Peribahasa Cina kuno juga pernah menyebut, apabila angin perubahan bertiup, sesetengah orang membina tembok, manakala yang lain membina kincir angin. Dalam hal ini, anda semua para inovator adalah mereka yang membina kincir angin sedangkan kebanyakan orang lain sibuk membina tembok. Meskipun begitu, dalam kegairahan kita mempergiat inovasi, aktiviti inovasi, jangan lupa bahawa ada cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dalam dunia inovasi ini. Jika dilihat semula pada sejarah, kegagalan dalam inovasi bukan sahaja berlaku kepada kumpulan kecil atau syarikat startup. Malah ada syarikat gergasi dunia yang pernah gagal dalam inovasi produk mereka sehingga melibatkan kerugian yang besar. Sebagai contoh, pada tahun 2013, Google melancarkan Google Glass, iaitu sebuah peranti boleh pakai berbentuk cermin mata pintar. Fungsi utamanya adalah bertindak sebagai komputer kecil yang sentiasa berada di hadapan mata anda, membolehkan anda mendapatkan maklumat secara hands-free. Ia adalah cermin mata yang memanfaatkan maklumat digital dan boleh merakam video atau gambar secara langsung. Namun, apabila dipasarkan, Google Glass menjadi sebuah produk yang tidak laris kerana beberapa isu, antaranya isu privasi pada kamera kecil, harga yang terlalu mahal dan tiada keperluan sebenar. Tujuan saya berkongsi cerita ini bukan untuk mematahkan semangat para inovator, tetapi bertujuan untuk berkongsi pengajaran yang boleh kita ambil dalam menghasilkan sesuatu produk inovasi. Dalam masa yang sama, ada juga syarikat-syarikat gergasi yang gagal kerana menolak perubahan dan tidak cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Sebagai contoh, saya ambil kisah yang terkenal mengenai syarikat telefon bimbit Nokia yang suatu masa dahulu pernah berada di puncak kegemilangan. Mungkin generasi baru sekarang tak kenal telefon bimbit jenama Nokia. Ada yang memakai Nokia dulu? Ada ya? Ada ya? Okey. Saya pun pakai Nokia those days lah. Tetapi ketahuilah bahawa pada suatu masa dahulu, sekira awal tahun 2000, hampir setiap orang memiliki telefon bimbit berjenama Nokia. Pada tahun 2007, syarikat Apple telah memperkenalkan telefon pintar dengan skrin sentuh penuh dan antara muka yang mesra pengguna. Tetapi Nokia at that point of time, Nokia tidak berasa terancam dengan idea tersebut. Mereka percaya pengguna lebih suka dengan pad kekunci fizikal dan ketahanan bateri semata-mata. Mereka masih kekal dengan sistem operasi mereka sendiri, iaitu Symbian, yang rumit dan menolak inovasi perisian seperti Android. Akhirnya Nokia sedar dan menukar model telefonnya kepada Windows Phone. Namun semuanya sudah terlambat. Nokia kehilangan tahtanya dan bahagian telefon bimbitnya terpaksa dijual kepada Microsoft. Inilah yang saya ingin katakan sebagai keseimbangan dalam dunia inovasi. Di samping mengeluarkan idea yang melangit tinggi, jangan lupa untuk kita buat kajian mendalam tentang potensi produk yang ingin dihasilkan. AIPA adalah salah satu wadah yang sesuai yang kita sediakan sebagai langkah permulaan kepada para inovator dari kalangan warga APM untuk membuka jalan dan membuat refleksi kepada produk inovasi masing-masing. Saya difahamkan bahawa AIPA pada tahun ini mendapat sambutan hangat di mana sebanyak 27 kumpulan telah menyertai pertandingan dan selesai membuat pembentangan pada hari Isnin, iaitu semalam. Harapan saya produk-produk yang dihasilkan ini bukan sahaja menjadi penutup kepada jurang kelemahan yang kita ada, malah menjadi produk yang mampu direplikasikan untuk kegunaan seluruh APM.
Jika berpotensi besar, produk inovasi yang berkualiti pada hari ini juga boleh dikomersialkan dan boleh membantu menjana ekonomi serta pendapatan kepada negara kita. Probably before I end the speech, I can share with you 2 words given by my colleagues dulu, daripada di Jepun dulu, Professor Odano. I think he is from University of Osaka at that point of time. Saya tanya, antara pertanyaan saya kepada Professor Odano, why Japan so successful as compared to Malaysia? You don't have anything. Everything we give it to you. Because negara Jepun ni tidak mempunyai hasil mineral dan natural resources. Everything given by us. Given tu bukanlah kita bagi percuma, tetapi sebenarnya given tu is we export. Most of the things yang produce di Jepun ni daripada negara luar. Mana source country, produk di Jepun bukanlah berasal dari Jepun. But why Japan so successful as compared to Malaysia? After bombing of Hiroshima, Japan only can be successful as been mentioned by American at that point of time after 100 years of Japan punya bombing lah. But dia kata, I give you 2 words kenapa negara Jepun lebih baik daripada negara-negara lain after bombing of Hiroshima. There are 2 words. These 2 words, dia kata, if Malaysia dia kata have these 2 words and embed in ourselves as a people of Malaysia, dia kata maybe Malaysia boleh menjadi negara maju. So we try to embed that one. We had to produce that kind of feelings lah into our society. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, the 2 words given by Japanese to their people, they're unanimous kan, the only one Japanese people. One is loyalty, ketaatan. The other words is innovations. So dia kata ketaatan ni will come with the quality because you loyal to your country. So when you produce things, you produce the best quality of your product so that you bring up the names of the country. So innovations ni, I'm not very sure, but I think Japan never invent anything in this world. Tak pernah cipta pun. But they innovate things. I give you one example. Saya selalu berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. TV has been invented by American TV, kan? The big TV. Tetapi innovation was given by the Japan people. Why? Because dia kata, those days TV dia punya size very big. Kalau remember tuan-tuan perempuan, TV tu pakai kayu 4 segi kan, kita buka. But the space, it takes space, big space dalam rumah kita. So what they innovate, they buat plasma TV yang boleh letak di dinding. So what happened? The biggest producer of TV is Japan. So this is how they become successful as compared to other countries. The Japanese people developed after bombing of Hiroshima, instead of 100 years as was given by the American punya statement, they developed after 40 years. So kita nak Malaysia sebenarnya begitulah. So this is the starting point untuk those innovators. I think I see semalam pun saya pergi melawat Puan Nurmalia kan. There are many product that has been innovated by our people ni can be used by APM lah. But more likely we have to look into the right procedures yang kita boleh develop lah kan. So if there is the case, more or less sebenarnya APM Malaysia mempunyai innovators yang boleh mungkin mengetengahkan produk-produk yang akan boleh dikomersialkan di masa akan datang lah. So selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ketahui siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara bagi kedua-dua kategori pertandingan. Bagi yang tidak menjuarai mana-mana hadiah, jangan putus asa. Jangan pulang dengan kekecewaan, tetapi pulanglah dengan keazaman untuk menambah baik produk dan tanamkan tekad untuk kembali semula berentam pada siri AIPA yang akan datang. Ingatlah, inovasi teras kesiapsiagaan nasional. Dengan itu saya akhiri ucapan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Setia Tuan di atas ucapan aluan sebentar tadi. Tampil ke hadapan dengan senyuman, segak bergaya tersenyum manis. Sudilah Puan memberi ucapan keramat perasmi majlis.
Majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berusaha Puan Nurmalia binti Ibrahim, Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Jabatan Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan majlis penutup Anugerah Inovasi Pertahanan Awam bagi tahun 2025. Yang Berusaha Puan dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang amat setia Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Tuan Abidin bin Abdul Rahman, Yang amat setia Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Yang amat setia Pesuruhjaya Pertahanan Awam Ghazali bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Yang setia Penolong Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Wan Muzaffar Shah bin Wan Munsif, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Pengarah-pengarah bahagian Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Pengarah-pengarah Pertahanan Awam Negeri, Komandan-komandan Institut Latihan Pertahanan Awam, para peserta Anugerah Pertahanan Awam AIPA tahun 2026 serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis penutupan Anugerah Inovasi Pertahanan Awam AIPA tahun 2026 pada hari ini di Dewan Yang Mulia ini. Saya sebenarnya tak pandai berpantun lah. So, tadi Tuan Abidin dah berpantun, saya rasa cukuplah tu. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini menyampaikan salam dan ucapan tahniah dari Yang Bahagia Datuk TKSUK, Datuk Abdul Syukur Mahmud. Beliau sebenarnya memang ingin bersama-sama dengan kita pada hari ini, tetapi atas komitmen tugasan yang lain, beliau tidak dapat hadir bersama-sama kita pada hari ini. Okay. Selain itu, saya juga ingin merakamkan sedikit penghargaan dan tahniah kepada seluruh warga Angkatan Pertahanan Awam atas komitmen yang berterusan dalam membudayakan inovasi tahniah dan Jabatan Perdana Menteri sentiasa menyokong usaha memperkasa inovasi sektor awam, dan saya yakin inovasi yang dihasilkan yang diketengahkan melalui AIPA ini mampu meningkatkan kecekapan organisasi serta meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sekali lagi syabas diucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan penganjuran AIPA pada tahun ini. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dunia hari ini telah berubah dengan begitu pantas. Cabaran yang dihadapi juga semakin kompleks, sama ada bencana alam, kemalangan maupun situasi kecemasan. Dalam keadaan ini, kita tidak lagi boleh bergantung kepada kaedah yang sama untuk menghadapi cabaran yang baru. Sebaliknya, kita perlu sentiasa berfikir dengan lebih jauh, lebih kreatif dan lebih pantas dalam mencari penyelesaian. Dan atas sebab itulah inovasi menjadi nadi kepada sesebuah organisasi, lebih-lebih lagi bagi APM ini. Setiap idea baru yang dihasilkan bukan sekadar menambah baik proses kerja, malah berpotensi mempercepatkan operasi menyelamat, mengoptimumkan penggunaan sumber, mengurangkan risiko kepada anggota di lapangan, mengurangkan kerosakan harta benda dan yang lebih penting menyelamatkan lebih banyak nyawa. Lihat saja bagaimana inovasi telah mengubah landscape operasi menyelamat di peringkat antarabangsa. Contohnya di Amerika Syarikat, yang mana telah dibangunkan Emergency Integrated Life Saving Lanyard atau EMLI. Sebuah pelampung keselamatan robotik yang dikawal dari jauh. Teknologi ini membolehkan anggota menyelamat menghantar bantuan dengan lebih pantas kepada beberapa mangsa serentak.
tanpa perlu mempertaruhkan keselamatan diri mereka. Keupayaan ini terbukti apabila Emily digunakan dalam operasi menyelamat di Pulau Lesbos, Greece pada tahun 2016 dan membantu menyelamatkan ratusan warga Syria yang berhadapan dengan risiko lemas kita menyeberang Laut Aegean. Dalam konteks pengurusan bencana pula, inovasi perlu diterjemahkan kepada penyelesaian yang mampu meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan mempercepatkan tindakan. Bagi meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, penggunaan analitik ramalan dan sistem amaran awal memainkan peranan yang amat penting. Teknologi ini membolehkan agensi membuat persiapan lebih awal bagi menghadapi pelbagai risiko bencana seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi, tsunami dan ribut. Sekaligus ianya dapat mengurangkan impak bencana terhadap nyawa dan harta benda orang awam. Sebagai contoh juga di Jepun telah, saya juga nak bawa kisah Jepun jugalah ya. Sebenarnya saya pernah berada dalam situasi di mana pada tahun 2011 berlaku satu gempa bumi di Fukushima dan pada masa itu saya berada di sana. Tapi disebabkan kita ni tak faham sangat bahasa, jadi itu adalah masalah komunikasi lah ya. Tetapi apa yang saya ingin kongsikan juga, mereka telah membangunkan satu sistem amaran awal gempa bumi yang dibangunkan oleh Japan Meteorological Agency, dan sistem ini bukan sahaja mengesan kejadian bencana dengan pantas, malah menyalurkan amaran awal kepada orang ramai melalui telefon bimbit, televisyen, radio dan sistem pengangkutan awam. Inilah maksudnya saya pada masa itu mesej disampai, tapi sebab kita tak faham bahasa, kita tidak dapat menghayati mesej itu dan kita jadi mangsa lah. Pada masa itu disebabkan amaran awal saya tak follow, jadi saya terkandas dalam perjalanan. So itu salah satu cerita menarik lah pada masa itu. Okey, balik kepada kisah di Jepun ini, dan pada masa yang sama latihan simulasi bencana turut dilaksanakan secara berkala di sekolah, pejabat dan komuniti setempat bagi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pendekatan ini membolehkan orang ramai memahami tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kecemasan dan seterusnya membantu mengurangkan risiko kehilangan nyawa. Justru slogan inovasi teras kesiapsiagaan nasional yang diangkat sebagai tema utama bagi AIPA tahun 2026 ini amatlah bertepatan dengan aspirasi APM sendiri. Saya berharap platform ini akan terus menyemarakkan budaya inovasi dalam kalangan warga APM, mendorong lebih banyak idea bernas diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar dan seterusnya memperkukuhkan kesiapsiagaan negara dan beri manfaat kepada rakyat. Saya juga ingin kongsikan di sini bahawa pada bulan Jun yang lalu, pihak JPM telah menganjurkan pertandingan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif serta Anugerah Inovasi yang berlangsung di Kompleks Setia Perdana JPM. Dan kesempatan ini saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada APM atas penyertaan sebanyak 7 projek dalam kedua anugerah yang dipertandingkan itu. Tahniah sekali lagi. Pertandingan ini membuktikan bahawa APM sentiasa tampil sebagai agensi yang konsisten menyumbang idea dan penyelesaian yang kreatif di peringkat JPM. Malah turut mencipta reputasi yang membanggakan dan dari semasa ke semasa dengan semangat kerja berpasukan yang tinggi, yang mana saya kira itulah kekuatan APM. Saya berharap momentum ini akan terus dikekalkan agar lebih banyak idea inovatif dapat ditengahkan pada masa akan datang. Dan bagi Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan, kerajaan juga melalui Jabatan Perkhidmatan Awam telah memperkukuhkan budaya inovasi melalui pengenalan Surat Perkeliling Pembaharuan Sektor Awam SSPA bilangan 1 pada April lalu. Dan perkeliling ini menjadi panduan baru kepada sektor awam dalam membangunkan ekosistem inovasi yang lebih menyeluruh, kolaboratif, selaras dengan keperluan perkhidmatan awam pada masa kini. Hakikatnya, inovasi bukan lagi sekadar menghasilkan idea atau teknologi baru, yang lebih penting adalah inovasi adalah keupayaan kita untuk mencari penyelesaian yang lebih cekap, lebih pantas dan lebih berkesan dalam memenuhi keperluan rakyat.
Pendekatan ini juga membantu sektor awam berdepan dengan pelbagai cabaran semasa seperti kekangan sumber, perkembangan teknologi yang pesat serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian perkhidmatan kerajaan. Yang bagi Datuk Tuan-Tuan dan Puan yang dihormati sekalian, penghasilan projek inovasi melalui KIK dan pertandingan inovasi ini bukanlah sekadar satu latihan akademik atau pertandingan yang hanya untuk mencari pemenang, tetapi ianya merupakan satu usaha yang membawa nilai dan impak lebih besar kepada organisasi. Dan saya juga akuilah, dan sebelum tadi kita ada berbincang juga dengan Tuan Abidin tentang apakah tindakan selanjutnya yang boleh kita ambil bagi meningkatkan ataupun untuk diperkembangkan hasil-hasil inovasi yang dihasilkan oleh pasukan-pasukan dalam APM ini. Saya rasa itu adalah satu langkah kehadapan, ya, selain daripada kita year in year out menang atas stage angkat. Jadi kita tak nak hasil-hasil itu disimpan di dalam store masing-masing. So harapan yang sama juga saya mungkin di pihak JPM kita akan sama-samalah memikirkan tindakan selanjutnya. Okey, dan tuan-tuan dan puan yang saya hormati, walau apapun keputusan yang bakal diumumkan nanti, sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan dan tahniah kepada pemenang. Ni penang ni semua belum tahu kan? Ke dah tahu dah? Belum, oh, surprise ya. Okey. Dan kepada yang tak menang pun tak apalah, ya. Seperti Tuan Bidin kata, tak apa, tahun depan kita cuba lagi, kita cuba lagi dengan idea-idea baru. Kita lihat kejayaan pasukan-pasukan lain, mana-mana yang boleh ditambah baik, kita boleh hasilkan untuk projek inovasi tahun akan datang, ya. Okey. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata saya berharap budaya pemikiran kreatif dan berdaya cipta akan terus berkembang subur dalam kalangan seluruh warga APM, selaras dengan aspirasi kepimpinan tertinggi APM, iaitu dalam merealisasikan misi dan visi organisasi pada masa hadapan. Okey, akhirnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis penutupan Anugerah Inovasi Pertahanan Awam tahun 2026. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian Yang Berusaha Puan merasmikan majlis penutupan Anugerah Inovasi Pertahanan Awam tahun 2026. Yang Berusaha Puan serta para hadirin sekalian, acara majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada barisan panel hakim dan sijil penyertaan kepada para peserta. Bagi menyempurnakan acara, dengan ini majlis menjemput Yang Amat Setia Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Muhammad Abidin bin Abdul Rahman, Ketua Pesuruhjaya APM, diiringi Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Wan Muzaffar Shah bin Wan Munsif, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan Ibu Pejabat Pertahanan Awam, untuk berada di atas pentas bagi menyempurnakan acara penyampaian. Majlis mempersilakan. Mendahului penyampaian adalah sijil penghargaan dan cenderamata kepada panel hakim. Bagi panel hakim, Ketua Hakim Pertandingan Horizon Baru Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, dipersilakan Puan Rozila binti Rafi, mantan pensyarah kanan Kolej Matrikulasi Selangor. Seterusnya, bagi Ketua Hakim Pertandingan Inovasi tahun 2026,
Dipersilakan Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Izzuan bin Muhammad Saleh, Timbalan Dekan Hal Ehwal Academy, Fakulti Sains Maklumat Universiti Teknologi Mara, Puncak Perdana. Seterusnya dipersilakan bagi Hakim Pertandingan Inovasi, dipersilakan Tuan Armi Nazri bin Abdul Rahman, Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengurusan R&D, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya adalah penyampaian sijil penyertaan kepada para peserta pertandingan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif. Mendahului senarai penerima, dipersilakan kumpulan Diginova dari bahagian pengurusan angkatan Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Dipersilakan wakil. Seterusnya dipersilakan kumpulan Blue Swan APM Sarawak. Diikuti penerima seterusnya kumpulan Brainix daripada Pulapat dan juga Polisas. Dipersilakan kumpulan seterusnya daripada Pispa Civil Tech APM Pahang. Dijemput kumpulan Rescue Tech Innovator Team APM Wilayah Persekutuan. Seterusnya dijemput kumpulan Captain Innovator APM Perak. Seterusnya dijemput kumpulan Jauhar Trailblazer dari APM Johor. Dan penerima terakhir bagi sijil penyertaan pertandingan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, dipersilakan kumpulan Deeple APM Pulau Pinang. Seterusnya kita akan beralih kepada penyampaian sijil penyertaan kepada para peserta bagi kategori pertandingan inovasi tahun 2026. Mendahului senarai dipersilakan kumpulan North-Sided Manggayau Team of Borneo APM Sabah. Diikuti kumpulan RVC Innovators APM Melaka. Seterusnya dipersilakan kumpulan Crypex dari APM Selangor. Diikuti kumpulan Luminex dari APM Pulau Pinang.
Seterusnya dijemput kumpulan Rescue Tech Innovator Team Volgard APM Wilayah Persekutuan. Diikuti oleh kumpulan Strike dari bahagian pengurusan angkatan Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Seterusnya dijemput kumpulan Perlis Rescue Innovator dari APM Perlis. Dijemput kumpulan APM Pahang. Dijemput kumpulan AI Team daripada Alpha. Dipersilakan ke pentas kumpulan 85 dari APM Perak. Diikuti oleh kumpulan Rescue Tech Innovator Team APM Siaga Digital dari APM Wilayah Persekutuan. Seterusnya daripada kumpulan Urban Warrior APM Kedah. Diikuti kumpulan Rescue Tech Innovator Team Tactical Launcher dari APM Wilayah Persekutuan. Seterusnya dipersilakan kumpulan RS Rescue Team Unimap dan APM Perlis. Diikuti oleh kumpulan Urban Legend dari APM Kedah. Dipersilakan lagi kumpulan Rescue Tech Innovator Team ICOR dari APM Wilayah Persekutuan. Seterusnya dipersilakan kumpulan Rescue Mavericks dari APM Johor. Seterusnya dijemput APM Negeri Sembilan. Dan penerima terakhir bagi kategori inovasi adalah kumpulan Southspin dari Pulapas. Mohon yang amat setia Tuan untuk kekal di atas pentas bagi acara seterusnya. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah dan hadiah kepada para pemenang. Oleh itu, majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Normaliah binti Ibrahim untuk naik ke atas pentas bagi menyempurnakan acara penyampaian dengan diiringi yang amat setia Datuk TKPP dan yang amat setia TKPO. Dipersilakan.
Baiklah, nampaknya debaran kian hampir ke penghujungnya. Majlis akan dimulakan dengan penyampaian hadiah bagi kategori Pertandingan Horizon Baharu, Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK. Sekarang kita akan umumkan pemenang bagi tempat ketiga dimenangi oleh Kumpulan Blue Swan dari APM Sarawak dengan projek mereka pengurusan penyampaian data maklumat sekretariat yang kurang efisien. Untuk makluman para hadirin, tempat ketiga akan membawa pulang wang tunai sebanyak ringgit Malaysia 2,000 dan sijil pencapaian. Tahniah diucapkan. Tempat ketiga telah diketahui. Sekarang kita akan beralih pula kepada Naib Johan. Bagi pertandingan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK tahun 2026, Naib Johan disandang oleh Kumpulan Captain Innovator dari APM Perak dengan projek mereka Advanced Safety Utility Jacket, ISU Jacket. Dipersilakan. Dijemput yang setia mengarah untuk naik bersama. Tahniah diucapkan kepada APM Perak yang telah berjaya merangkul Naib Johan. Sekarang kita akan umumkan bagi Johan kategori pertandingan Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK bagi tahun 2026 akan dinobatkan kepada Kumpulan Deeple dari APM Pulau Pinang dengan tajuknya Transparent Ambulance Trainer TAT. Dipersilakan yang setia Tuan Pengarah untuk bersama-sama dengan ahli kumpulan naik ke pentas. Untuk makluman para hadirin, tempat pertama Johan akan membawa pulang wang RM5,000 Malaysia beserta trofi dan sijil pencapaian. Mari sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada APM Pulau Pinang.
Sekali lagi mari sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada pasukan yang telah dinobatkan sebagai Johan bagi pertandingan Horizon Baharu, kumpulan inovatif dan kreatif. Tahniah diucapkan kepada pemenang. Seterusnya, kita beralih kepada penyampaian bagi pertandingan Anugerah Inovasi tahun 2026. Hadirin sekalian, tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan Crypax dari APM Selangor yang membawa idea mini AED Trainer Force CPR. Dipersilakan yang setia pengarah bersama-sama dengan kumpulan pemenang. Pengumuman bagi tempat ketiga akan membawa pulang wang tunai RM2,000 berserta sijil pencapaian. Itulah tadi tahniah diucapkan kepada APM Selangor di atas mendapat tempat ketiga bagi Anugerah Inovasi. Tuan-tuan dan puan, tempat ketiga sudah. Bagaimana pula nasib tempat kedua atau naib Johan bagi Anugerah Inovasi tahun 2026 ataupun AIPA? Siapakah gerangan dia? Hadirin sekalian, naib Johan bagi Anugerah AIPA tahun 2026 disandang oleh kumpulan Sound Spin dari Pulapas. Tahniah diucapkan daripada kumpulan Sound Spin dari Pulapas yang mana membawa idea analog to digital connect. Untuk makluman, bagi naib Johan akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM3,000 berserta sijil pencapaian. Kita berikan tepukan tuan-tuan dan puan kepada naib Johan daripada Pulapas. Begitulah debaran kian terasa. Pengumuman ini adalah pengumuman yang terakhir bagi pemenang Anugerah Inovasi tahun 2026. Johan, pertandingan Anugerah Inovasi tahun 2026.
Okey bang, alhamdulillah dijemput yang setia pengarah negeri Perak untuk bersama-sama dengan ideanya Portable Monitoring Director. Tahniah diucapkan APM Perak yang mana tadi terima Naib Johan, kali ini diterima Johan. Johan akan membawa pulang wang tunai. Kali ini Perak bukannya 5,000, dia tambah lagi 3,000. Maka Perak membawa pulang 8,000 ringgit. Tuan-tuan dan puan, kita berikan tepukan untuk tim Perak. Tahniah diucapkan kepada para pemenang yang telah menerima hadiah sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama sekali lagi memberikan satu tepukan gemuruh buat para pemenang. Sebagai tanda kenang-kenangan, majlis menjemput Yang Amat Setia Ketua Pesuruhjaya APM untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berusaha Puan Normalia binti Ibrahim. Dipersilakan, Tuan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan dan Div-Div kehormat di atas kesudian penyempurnaan acara penyampaian anugerah dan hadiah sebentar tadi. Dengan ini dipersilakan Yang Berusaha Puan dan Div-Div kehormat untuk kembali